Ini tahu tak yang sakit kuning? Dia daripada lahir kuning dia tinggi. End of last year dia macam a bit pale from normal lah. Lepas tu dia selalu tak dapat tidur malam, dia tak bertenaga dan all that. So she was going to the hospital to and fro untuk check, right? And dia cakap kat saya, doktor check jantung, kenapa jantung dia tak rhythm tak sekata, okay? And then dia selalu very tired lah. Dia punya fatigue tu teruk sangat. So siang pun dia tidur kan. Mula ingat sebab dia study, so malam-malam dia tak tidur sebab buat assignment. Tapi selalu sangat kan. So doktor check, rupanya bilirubin dia sangat tinggi lah. Bilirubin ni kalau tinggi sangat boleh menyebabkan jaundice lah, right? So masa check tu tahap bilirubin dia 23.8. After leave core dah turun kepada 8.8. Jauh beza. In 3 weeks time. In 3 weeks time only. And dia makan satu hari. And now she's much better. Memang lebih more energy. And I look at her, she's happier lah, I guess kan. So saya sangat suka berkongsi ni. Saya nak you all pergi tolong orang lain lah. Sebab saya tahu ramai je orang ada G6PD, tiba-tiba kena jaundice kan. So macam saya nampak anak saya punya low energy semua, saya rasa kalau orang kena G6PD ni kena tolong. Sebab insyaAllah we gonna help a lot of people. Thank you so much.